macam nak cuci rambut kan? Air sejuk ke air panas lagi elok? Jom kita tengok. Dua-dua tu mesti ada kelebihan. So, untuk air panas, bukanlah panas menggelegok tu. So air panas ni air yang suam sahaja. Apa benefit kalau guna air suam macam ni? Benefit kalau guna air suam ialah kutikel dan liang pori rambut terbuka. Kelebihannya, kulit kepala akan jadi lebih bersih sebab dia boleh menghilangkan minyak-minyak dan kotoran. Contohnya minyak-minyak yang berpeluh ke apa kan, kalau momok tu dia akan hilangkan bila guna air suam. Kalau air sejuk pula akan melembabkan batang rambut dan juga rambut jadi lebih halus. Tapi apa pula kekurangannya bila guna air panas? Kekurangannya rambut akan mudah rapuh dan juga kering. Sebab tu kalau nak guna air panas ni boleh, tapi tak boleh buat untuk harian. Maybe dalam seminggu tu sekali ataupun 2 kali sahaja. Selain itu, air suam juga tak sesuai sangat untuk orang yang colour rambut. Contohnya colour bleaching ataupun tak bleaching sebab buat warna tu lagi cepat pudar. So, kalau boleh gunalah air sejuk sebab kalau guna air sejuk, rambut ataupun warna rambut tak akan pudar langsung. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. So, boleh je guna air suam ataupun air sejuk. So, korang suka guna air yang mana? Cuba komen.